Zaman aku jarang orang nak jumpa tea. Betul, sekarang banyak orang sekarang sangat-sangat banyak dan dia jadi satu trend kan dia dekat jadi satu trend tau. TH. Result dia tea sampai aku pun tak tahu sebenarnya tea tu apa. Bila tengok balik lah tidak hadir. It's Friday, let's free it. Life is busy, let ya busy. Make your day, we are gonna make it. Your life full of crazy. Let's hang out with YBZ because it's Friday and we make your day free. Okay guys, welcome to YBZ Podcast. Podcast yang membincangkan tentang point of view daripada Gen Y dan juga Gen Z. Okay, saya Avinash, hari ni host anda. Kita nak bincangkan tentang topik kita bersama-sama rakan kita yang kita ada kat sini, Mr. M. Kita ada Mr. Daniel dan juga Mr. Faiz. Semua orang nak tahu topik hari ni kita apa yang kita nak bincangkan. Sebab last week kita dah bincang tentang raya, betul tak? So topik hari ni penting ke SPM sekarang? Semua orang nak tahu, betul tak? So kita start dengan YBZ because it's Friday. Okay, saya nak tanyalah sebab baru-baru ni result SPM keluar, betul tak? Betul. Semua orang ada post kat Instagram, TikTok, family. Ada yang lah, happy, ramai, ada yang dapat ramai. sedih kan. Ada yang dah lama habis pun post balik lama-lama 20 tahun lepas, 30 tahun lepas. Ada juga nak bagi tahu kan. Ada juga nak bagi tahu straight A. So ada yang get good results, congratulations to the people who get good results and advance for your future lah. Tapi ada juga yang dapat result yang tak bagus. Diorang tengah fikir, is it my end of my life? Boleh ke saya buat anything after this? So kita nak bincang tentang tu. Betul. Kau rasa penting tak SPM, Faiz? SPM? Betul. Okay, for me lah, dia sangat penting lah untuk, bukanlah kata as in is core, but because you have macam ada lagi jalan. Kalau kata contoh SPM kau tu tak okey, kau ada jalan kemahiran, kau ada jalan TVET, kau ada macam-macam lagi yang ada option yang di provide by government lah. Tapi SPM tu sendiri adalah ukur aras untuk ke mana hala tuju kau. Sebab dia adalah pintu gerbang antara sekolah dan universiti ataupun sekolah antara institut kemahiran kan. So benda tu yang jadikan orang kata apa, at least kau ada. Sebab ramai yang budak-budak zaman sekarang ni aku rasa dia nampak lebih kepada, aku tengok banyak tau, dulu masa zaman aku jarang nak jumpa T. Betul. Sekarang banyak orang sekarang sangat-sangat banyak dan dia jadi satu trend. Trend Dia kan? Dekat jadi TikTok satu trend tau. Result dia T. Sampai aku pun tak tahu sebenarnya T tu apa. Bila tengok balik lah tidak hadir. Astagfirullahalazim. At least kau datang lah. Kau G, kau E, at least kau nampak ada effort kau cuba. Tapi kalau T tu kau memang dah mengalah sebelum kau ni lagi. Kau buat apa-apa lagi kau dah memang mengalah dah benda tu. Belum berjuang dah pancit awal. Betul. Dah angkat bendera putih sebelum kau pergi medan perjuangan ni pun. So sebab benda tu diorang tak ni lah. pentingkan SPM. That's why kita nak tengok kenapa student-student sekarang macam rasa tak perlu pergi SPM. Dia macam dulu kita kena compulsory pergi tau. Kalau tak kita rasa macam guilty kan. Our life is gone. Tapi actually sebenarnya kebanyakan trend lah saya tengok. Dia TH ni tidak ada. Dia bukan tidak ada. Tapi sebenarnya dia tak nak ambil subjek tu. Oh, dia just Sebab sometimes ada sekolah dia nak jaga CGPA and all that. Dia orang macam paksa lah. Dia tahu student dia pandai. So dia tak bagi budak ni drop elective tu. So budak tu elective sebab saya pernah satu member, sepatutnya suppose kelas dia ambil exam bio. Tiba-tiba dia seorang kat situ kat kantin. Saya kenapa you tak pergi ambil exam Dia diam. Actually dia tak nak. Actually dia rebel. Sebab tapi macam sekarang tak ada option nak drop kan. Sebab you have to take that subject. depends pada sekolah. As of now memang depend pada sekolah lah. Is it dia orang allow ataupun tidak. Faham. Tapi kita nak bincang jugalah macam sekarang semua orang dah dapat result SPM. Apa pengalaman dia orang after result? Like some people dia nak pergi kerja, tapi some nak tunggu result UPU. You rasa macam mana Mr. M? You buat apa masa tu after SPM? I masa time habis daripada result kan, masa tu still ingat lah. Tahun tu I sebab I school teknik school dekat Bentong Pahang lah. So sekolah menengah teknik Tengku Ampuan Abzan sekarang is vocational punya sekolah lah. So College. sekarang college vocational. Sekarang college vocational. So after habis sekolah tu kan, memang first day sahaja habis sekolah, hari esok tu my mother dah tanya. Dia cakap, okay, sekarang hari pertama ni mami akan carikan kau kerja. So dia akan buka newspaper tu immediate.
Dia akan terus carikan anak dia kerja. Okay, sini ada kerja dekat Suria KLCC as a promoter. So my mother, dia tahu anak dia macam mana. So habis daripada sekolah ni, dia tahu dia tak nak anak dia buang masa. So dia terus saja carikan kerja. Even though kita tahu lah actually potential untuk kita masuk kepada college masa tu atau university is actually by bulan 7 Julai lah. Saya habis belajar tu 27 hari bulan 11 November. So on December itself I dah pergi masuk dah ke SCC untuk bekerja. Wow. Jadi promoter. So memang immediate because datang interview tu, my mother tulis belakang, pergi interview pun kita interview biasa, dapat kerja promoter dan the gaji is quite high lah. Yelah, tapi because kita dah cepat part time kan, kita tak pernah fikir kan. Tak pernah fikir macam gaji dia bagi ni banyak ke, tapi mungkin kalau aku masuk diploma gaji lagi banyak daripada apa yang aku dapat sekarang. So masa zaman tu tak pernah terfikir yang benda yang pendidikan yang kita nak tinggalkan ni ataupun dia terus kepada pekerjaan. Tapi kita more tu macam kita understanding yang kita kena cari experience untuk just one more step sebelum kita masuk ke alam pembelajaran yang lebih serius lah. So you punya point is better get something experience lah meanwhile you tunggu result. Sebab you tak buat apa-apa because you habis sekolah. Sekarang habis sekolah, sekarang banyak trend lah. Sebab zaman kita pun dulu balik-balik sekolah kan. Habis sekolah, benda paling first kita akan minta apa? Semua orang tolong tanda tangan baju kita. Because tiba-tiba tanda tangan tu dapat zaman kau lagi. Zaman-zaman kita orang zaman tanda tangan before ni lagi. Before daripada zaman kita orang lagi. Tanda tangan sebab because kita nak ingat semua orang punya tanda tangan tu dan kita nak ingat memori yang kita ada. Kau buka baju masa tanda tangan tu? Oi, tak ada. Memang pakai tu orang lain. Bagi marker pen kat orang. Itu dia jadi dah footballer. Bagi kat orang tanda tangan. Pegang nanti dia ingat ni. Sebab zaman tu macam kita tak ada macam handphone yang kita boleh bawa because zaman-zaman sekolah dulu memang zaman tu memang kita tahu kawan-kawan kita je. So masa kat sekolah teknik tingkatan 4 tingkatan 5 kan. So masa zaman tu lah bila dah habis sekolah tu dah kita tahu kita tak akan jumpa lah because kita tahu kita tak ada masa. Tapi the main reason yang kita bercakap pasal penting tak SPM lepas daripada kita habis keluar belajar ni, sekolah ni, is penting macam Faiz cakap benda yang I agree because kita kena letak di mana kita punya pendidikan ni lebih lagi daripada apa yang kita buat sekarang. Because kalau you tak ada pendidikan, kalau you cakap bahasa Melayu lah, kita cakap bahasa Melayu sekarang bahasa kat pasar. Kita panggil bahasa pasar kau, aku. Betul. Tapi kalau you belajar dengan pemahaman bahasa Melayu yang betul, kita akan cakap bahasa baku. Saya, faham. Anda. Tapi aku kau tu kan kata pinjaman. Yes, betul. Tapi kurang daripada segi kalau kita bercakap sekarang kan. Tak profesional. Dia tak profesional daripada segi kalau kita bercakap, saya perlukan bantuan anda. Kalau saya cakap sekarang kalau kata bahasa pasar kasar kita, aku nak kau tolong sekarang boleh? Kan dia nampak macam perkataan tu sebenarnya lebih kepada cara pemahaman kita. Kalau bahasa Melayu dia kita minta tolong tu dengan nada yang bahasa Melayu yang sedap lah dengar. Bahasa baku kan. Dia sedap dia mata sedap je. dengar. So kalau kau cakap bahasa pasar, bro, tolong lah bro kejap. Aku minta tolong. Betul. Dicampur-campur bahasa pasar rojak. So kalau kau betul-betul belajar, kau dah boleh beza daripada situ sebenarnya. Daripada zaman persekolahan kita sebenarnya dah diajar adab dan tertib. Betul. Yelah, sebab cara bercakap lah. Because daripada cara kau bercakap bahasa Melayu ni, kau bercakap sopan lah. Kau bercakap dengan bapak bapak kau. Okey, kita tahu sebenarnya orang semua belajar. Kalau mak bapak you panggil, you tak boleh cakap satu benda pun. Melainkan apa perkataan you first you cakap? Saya. Yelah, bila you punya mother sebut nama you, Kimi. Saya. Macam tu. Orang dah tahu lah saya tu, mak kau dengar tak? Tak ada. Tak kena dengar Tapi lah. lagi tinggi dia panggil. Betul, lagi tinggi lah. Tapi itulah maksud I, Avinash. Because kalau you think that benda tu important daripada segi sistem dan pembelajaran SPM, nowadays memang kena tekankan dan parents actually kena took part. Daripada segi macam mana diorang kena explain kepada anak-anak mereka, benda ni adalah penting untuk kelangsungan hidup because diorang tidak akan hidup lama dengan anak-anak. So anak-anak ni dia akan melangkau ke alam yang lebih besar daripada apa yang dia ada sekarang lah. Betul. So kalau you tengok lah macam daripada direction yang diorang ada after SPM, diorang boleh buat. Either some of you all nak pergi kerja dulu, tapi some tunggu result UPA nak pergi Polytech. Tapi ada lagi apa? STPM ada, betul. Ada Matrix. Some of you all nak continue foundation, pergi direct kat college. So kalau daripada segi 5-6 cabang ni you rasa
which one prefer untuk orang after SPM nak pergi? Sekarang lah kalau aku rasa kan, based on aku tengok sebab dulu masa zaman aku exposure untuk kerja-kerja yang ni tak banyak tau. Macam kita tak tahu ekonomis buat apa, kita tak tahu analis, kita tak tahu data analytics semua. Tak tahu jenis-jenis kerja tu macam mana. Benda tu dulu macam standard je. Korang dia apa? Engineer, korang dia apa? Doktor, korang dia apa? Polis, bomber. Benda yang memang mainstream punya kerja. Tapi sekarang ni dah ada macam-macam. Faham tak? Even content creator pun kita dah ada. Itu satu topik yang kita nak bincang lagi. Main topik. Semua orang nak tahu kan content creator ni. So benda tu orang kata apa, because of there's a lot of option yang ada. So that is why diorang rasanya SPM ni tak penting. Sebab right sebenarnya benda tu adalah penting sebab dia paling orang kata apa yang paling asas lah batu daripada apa yang kita perlu ada. Sepanjang daripada umur kau 7 tahun sampai umur kau 17 tahun, 10 tahun yang kau belajar dekat dalam sekolah. Apa benda yang menunjukkan kau punya ni is Taraf. that. Yes, dia tahap kemahiran kau apa yang kau ada. Apa je kau buat kat sekolah kan 10 tahun, apa selama hasil 10 kau? tahun kan. Kalau kata 10 tahun kau dekat sekolah, English kau still C, sedangkan kau belajar daripada darjah 1. Sampailah 17 tahun. Betul, syllabus dia berbeza-beza, but still the root cause mesti sama kan. Betul. Kau punya bahasa Melayu pun masih lagi out. So dekat situ dah nampak tahap kau macam mana. Betul. But itu kalau kata contoh, bukan dah pengakhiran segala-galanya. Macam aku cakap, ada kerja yang dia memerlukan benda tu. Ada kerja yang dia memerlukan kau punya daya elektif, kau punya apa panggil apa, KBKK. KBKK. Yes. Kemahiran berfikir kolektif semua tu kan. Oh kau KBKK. Arah tinggi. Yang orang dah K-Byte. Kebat. Zaman kita K-Byte. Dia JX dia lain. Zaman JX dia lain. memang So KBSR, KBKK. Ya, zaman kita benda tu dulu, yang betul. akan kurang dah kalau macam contoh aku dengan Kimi, kita orang budak teknik. So budak teknik memang dia dah derive kau punya course. Daripada umur 4 sampai tingkatan 5 tu 16 kau dah lah, memang 16. ada spesifik. Yelah Course macam kau dah stream ambil lah, tu. macam stream kan. Betul lah. Science Tapi untuk teknik dia lebih lagi mendalam. Spesifik khusus, ya, betul. Macam contoh aku pengkhususan aku ada penyujukan dan penyamanan udara. Ya, macam Oh dia. kau boleh pasal ikon kan Faiz? Yes, aku boleh pasal ikon tapi sampai tingkatan 5 je lah. Lepas tu kau pasal tu mana letak lepas tu kau tinggal. Actually macam dia cakap tu kemahiran macam dia belajar. Macam aku dulu sekolah teknik, macam Mr. M dulu sekolah teknik kan. Dia lebih kepada kejuruteraan elektrik. Actually benda yang sama. Elektrik, ya. Tapi Because dia- definitely apa yang kita orang pasal electrical semua memang kita orang praktik. Mana kau dalam PSN tu kau baca ni lah, nak tengok arus, gerakan arus. kita orang boleh tahu. Tengok lah wire merah buat actually, apa, wire asas yang kita tak belajar dalam sekolah sebenarnya dia dah ajar kita. Okay, why not kalau kata you kalau you tak faham daripada segi electrical tu basic lah kan. Kalau you tengok kipas tu mati, benda paling first kita ingat kalau kata dulu kita tak tahu kan. Kipas ni mati, buang lah. Tapi actually sebenarnya apa je kita tak perlu check lagi. Kita perlu tengok fuse tu mati atau tidak. Betul tak dia punya wire tu dah terbakar atau tidak. So daripada situ kemahiran you datang. Datang dari mana? SPM. Daripada SPM lah. So, cara pembelajaran you. Sama macam Faiz cakap. Because kalau dia cakap pasal aircon kan, mungkin dia punya speciality adalah bahagian aircon. Kalau kata kita sebut dan part-part aircon, kita bercerita even though basic, kalau kata tanya kepada Mr. M sendiri pun, saya tak tahu. Tapi lah macam contoh Basically lah. Tapi saya boleh tengok YouTube lah. point you kan. I nak Ya betul betul. I baru nak cakap. Dia boleh tengok WhatsApp I baru juga. nak cakap sebab point you budak-budak Gen Z sekarang dia akan cakap tak perlu belajar SPM, apa tengok YouTube je. Betul. Kan pernah belajar SPM. betul. Betul tak? Because point of view sekarang punya budak, everything is available in the Yes. market. Betul. Internet. Mainstream. Beza So kau kau tak perlu belajar pergi dengan sekolah. kau faham. Betul. So dia orang rasa knowledge tu dekat YouTube dah ada dah. Betul. Kenapa I nak pergi SPM? Betul. Tak pergi lah. Betul, tapi kalau kau tak ada basic pemahaman benda tu, kau tak boleh buat. Betul tak? Dia jadi isu dia adalah bila mana kau ada basic. Aku tak katalah SPM ni too mainstream punya ni tak, tapi dia ajar kau basic. Basic, Which is yeah. kalau Yelah. kata contoh untuk baca macam aku kan. Dalam aircon kita ada kita belajar piping, macam mana nak pasang pipe. Kita belajar elektrik, macam mana kita nak tengok board tu sendiri. Betul. So kita juga belajar LK. LK apa? Kejuruteraan ni saya. Sebab kita daripada contoh satu rumah tu kau nak kena tahu, okey bila kau dah lukis, arkitek dah lukis plan,
macam mana kau nak susun aircon tu. Betul. Macam mana angin dia Tempat nak tu kat masuk mana. benda Betul, tu, sebab dia ada kompresor, dia ada kipas dia. So Yes. kipas tu nak dapat Betul. angin Dia ada daripada berapa mana. kipas dalam satu aircon tu Faiz? Kipas dekat luar enjin. Dalam aircon Kompresor tu lah. bukan kompresor, dekat dalam bahagian yang tu dia akan proseskan gas. Oh, gas so yang tu- kipas tu dia panggil apa kat luar tu? Yang tu dia dia panggil Unit propeller luar fan. tu dia panggil apa? Propeller fan. Propeller fan dengan propeller engine pun sama lah. Dia berbeza lah. Tapi Dia punya propeller lah. function dia sama lah, which is dia sedut angin luar untuk dia proseskan dia punya ni. So tapi benda tu 17 tahun lah. Sekarang aku dah 30. Yelah betul lah. So benda tu Sebab at least kalau you tengok cara dia cara Faiz bercakap kan, kita tahu even though benda tu dah ditinggal lama. Tapi sebab apa dia masih boleh faham daripada segi konsep penerangan tu? Because sebab you datang sekolah. Sebab fundamental tu dia Yes, dah kau masa faham. memory. Sebab kau fundamental faham tu. tau aku datang sekolah. Tapi kalau setakat engkau pergi tengok YouTube, benda yang paling utama sebenarnya dalam kenapa SPM ni penting, tak kisahlah you cakap okey lah I tak nak datang sekolah lah daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 4. Tapi SPM tu saja you nak datang, dia tidak make sense tau. Sebab apa? Because you daripada sekolah tingkatan 1 sampai tingkatan 4, you memang kena learn something yang benda tu valuable yang you kena bring masa tingkatan 5. Betul. Kalau you tidak belajar daripada tingkatan 1, macam mana you nak belajar biologi? Betul. Takkan you nak pergi ambil standard 5 punya cerita, tiba-tiba nak masuk biologi? Tak boleh. So that is why benda-benda yang spesifik, benda-benda yang terjerumus macam tingkatan 4, tingkatan 5. Kenapa kerajaan dia tetapkan tingkatan 4 dan tingkatan 5 dia ada kursus yang menjerumus kepada satu bidang. Yang memang betul-betul yang you nak tak nak, kalau kau tahu inilah kau punya line. Yes, betul. Betul tak? Sebab kalau tidak baik dia standardise je daripada Semua standard kan. 1 sampai standard Form 17 tu. Tak kisahlah you ambil lah mana-mana. sebab dia dalam even dalam kerja pun kita ambil masa. Mana-mana kerja pun 6 bulan adalah kita nak pasti kita serasi ataupun Betul. tak serasi. Betul. Bulan ke-7 sampai bulan ke-12 tu adalah untuk kita jadikan benda tu habit. Faham tak? So bulan ke-13 sampai bulan ke-24 tu adalah untuk kita asah kita punya ni, kita punya pemikiran lah. Macam contoh kalau kita kerja, okay, first 1 year benda tu orang akan anggap okay kau buat mistake, ini adalah learning curve, learning process kau. Faham? So untuk 6 month tu adalah untuk kau belajar, month 7 to month 12 tu adalah untuk kau practice apa yang kau belajar. Okay. Then month 13 to month 24 adalah masa untuk kau perform. Ya betul. So aku suka ideologi abang aku lah. You teach me how to walk, I show you how to run. So benda tu it takes 2 years lah bagi aku minimum. Tapi Yelah. kalau untuk I punya point of view lah, untuk I pergi SPM ni, most of people cakap okay I boleh tengok YouTube tu tak. Tapi untuk I, kenapa you kena pergi SPM? You rasa apa? Pushing factor. Kalau you nak duduk rumah, nak tengok YouTube, Betul. siapa nak push kau? Satu hari kau tengok video, hari kedua kau tengok lagi tak? Keluar iklan lain, lain yang kau tengok iklan lain orang kau dah lain. pergi tempat lain, kau dah Ya. distracted, kau pergi buat benda lain. Betul. Tapi kalau kat sekolah dia ada guidance. Betul, ada Cikgu cikgu ada- push, family push. Kalau kau masalah ada bagi counselling, Yes. ada Betul. disiplin. So this is where kita belajar macam mana nak kawal emotion kita. Yes. Dan So, kalau dia kau tak pushing faham factor. pun boleh tanya cikgu. Yes. So kalau you tak fokus buat SPM, pergi sekolah, you will be very undisciplined. Yalah. Semua benda kau nak buat. Tak ada macam semua benda kau nak buat. The basic Melainkan thing kau lah. memang ni kau memang dekat rumah kau ada pushing factor dan itu lain kalau cerita lah. tengok zaman sekarang memang tak, Tak lah. ada. Because Ah. working adult, That- parents dah bekerja. That is why I just nak tambah sedikit sebab pasal Vinesh cakap kan betul. Logical dia memang boleh belajar dalam YouTube. YouTube dia A to Z. You cakap je how to macam mana. Sekarang ada ChatGPT memang lagi. kau confirm keluar. Dalam website. Tapi actually dalam website yes Dalam betul. website. Tetapi kalau dia ada satu konsep yang I memang selalu tekankan dekat orang ramai. Dekat pembelajaran dalam media stream ni, dia ajar apa sahaja yang you nak tahu. Tapi sebenarnya ada tak you belajar adab? Adab bertanya, adab bercakap. Benda ni you tak boleh belajar dalam YouTube. Betul. Adab tu, Dia manners. sebenarnya apa dah kaedah kita nak berbual dengan orang. Yes. Ya betul. Adab Itu yang sebelum penting. ilmu kan. Betul, adab sebelum ilmu. Kadang-kadang dia tanya still tanya, Betul. tapi cara tanya tu macam mana? Betul. Takkanlah aku Kimi kau ajar aku sekarang. betul. Takkanlah datang kau dah minta tolong orang kan. Betul. Tiba-tiba kau paksa pula mana Betul. boleh. Jadi ni I nak tanya lah, macam sekarang sebab you ada pengalaman jadi cikgu. Okay, so mesti you tahulah like after SPM,
Kan kita ada matrix, Yes. PU, STPM. Kalau based on sekarang, you tengok macam mana you suggest kepada student? Depends ke mana hala tuju yang you nak ambil. Sebab kita sebenarnya dah banyak platform. Sebab UPU ni biasa you nak pergi matrik ke, you nak pergi poly ke, it's up to you. Tapi this day TVET pun dah dapat sambutan daripada segi di peringkat untuk orang ambil bekerja kemahiran ni. Sebab plus sekarang ECRL, you nampak ECRL is a one train, satu kereta api. Tapi dalam tu nak panggil Mamat Aircon lagi, Yelah, nak betul. panggil Mamat Electrical lagi. Ya, betul. Yang belum cerita orang pasang cushion lagi, itu yang kita tak nampak. Tapi benda tu sebenarnya meluas. Cuma jangan kita terlampau spesifikkan kita nak apa. Betul. So basically kalau you rasa okay, this is my career path. I nak jadi accountant. So takkan you nak ambil accountant, you pergi dekat aliran TVET. So you pergilah masuk UPU. Tapi macam mana diorang nak tahu that I nak buat accounts? Like you know the changing of dia punya life. Sebab macam I after SPM, I tak tahu nak buat apa. I kena figure on my own. Sebab kat sekolah kan diorang nak ajar kan macam you punya talent apa. You orang yang science ke, orang nak buat engineering ke. Itu so kalau penting dari kan. sana macam diorang guide kat sekolah. Dia actually dekat sekolah unit counselling by form 3 sebelum I think I tak tahu start bila, tapi unit bimbingan counselling memang akan ada buat satu peperiksaan during you guys punya form 3 which is psychometric test. Daripada situ you dah tahu kecenderungan tu ke arah mana. Psychometric test. So you nak belajar jadi macam pengacara ke, you dah ada spesifik. So okay, you dah tahu lah sebenarnya diri you passion kat sini. Sebab macam I dulu I tak tahu I minat apa sebenarnya. Betul. I minat Kita apa. orang semua ada masa tu. Semuanya bercakap semua orang boleh bercakap. Betul. You akan fikir macam tu kan. Semua orang bercakap, oh aku extrovert kan, tapi aku tak boleh cakap. Tak semua orang boleh. Tapi bila you buat psychometric test, you dah tahu ke mana kecenderungan. So my advice is adik-adik bolehlah rujuk balik guru-guru counselling, keluarkan balik you punya file, diorang actually simpan. Sebab bilik tu bukan untuk tidur saja. Sebab ada Ada suka je ambil kesempatan file-file dia suka korang tidur ni. dalam Dan tu. psychometric test tu kau jangan tiru kawan kau. Kawan kau tu orang lain, dia Orang nak jadi orang lain. lain. Kau orang lain. Itu sebab benda tu Jawapan ramai dia yang tak ada jadi. betul, tak ada salah. Soalan dia, saya suka tengok National Geographic. Ya ke tidak? Itu saja. Itu saja, betul. Simple Percaya, sikit lah, kan. ya betul. Tak nak makah pun. Dia dah biasa meniru daripada darjah 1 dia meniru. Nah, psychometric Betul. test pun dia tiru. Dah end up kawan nak jadi bomber, dia pun dapat jadi bomber. Cumanya dia yang jadi masalah bila you answer that exam, dekat exam sangat apa test lah, you doubt. Macam aku suka ke benda ni actually yang the first thing is yang dah cross mind you terus tanda. Okay. Tapi Yalah, sebab dia insting kan, apa yang keluar you betul, tapi kena hati-hati. Benda ni actually boleh berubah. Tak semua orang still minat benda yang sama. Betul. May I share lah, ada satu my friends, dia sekarang buat satu bekerja dengan NGO which is sekolah. Sekolah ni satu website. Tadi I dengan my friend Website Khairul pula. auditor. Bukan website saya lah, benda Bukan penting. website you lah. Bukan website Sekolah, you boleh pilih which subject yang you suka. Maksimum 2. Contoh, you pairkan accountant dengan IT. So you mungkin boleh jadi data analyst, you boleh jadi accountant punya. So dia akan sediakan. After SPM, you nak pergi diploma ataupun you boleh pergi University atau SPM. Platform lah. Dia ada platform. So you boleh tahu mana yang You ada tak link tu? Nanti kita ada. masukkan Nanti je. kita minta link tu, kita masukkan. Kita akan masuk dekat Sebab bawah. tadi aku dah test tadi. Aku ambil sejarah, aku ambil matematik. Dia suruh aku jadi ekonomis. dia jadi ekonomis. Sebab dia buat combo kan. Tapi dah terlambat lah. Dah terlambat lah. Dah terlambat lah. Ais ambil pertanian, lepas tu ambil sains. Tiba-tiba suruh jadi botanis lah apa. So based on botanis dia beritahu lah, okay, after SPM waktu diploma kau kena ambil subjek apa. Dia bagi example. Lepas tu you boleh jurusan tahu apa. jurusan ni, pekerjaan ni apa details dia. So level 1 kan, berapa tahun kau kena. Ini tangga gaji kau. Kiranya dia dah diberitahu lah Dia dalam bagi tahu website. Dah ada beritahu. konkret Memang sampai siap. berapa Bagus. gaji kau, Sampai range gaji lah. semua dia bagi Ya, tahu. maksudnya kalau kau masuk grade 29, dia akan tulis sampai grade 42. Ui, tapi Contoh kiranya lah. website ni tak ramai orang masuk lah. Tak ramai, masih belum ramai lagi. Kira kalau saya website klik kira kosong lagi. You seorang Kosong Tak, lagi. Dia tak Dia tak masuk. taman kosong. Tak masuk taman kosong. Website Tapi tu masih lagi ada quite traffic interesting lah dia punya website. Oh. Ada game. Dia interaktif lah. Boleh interaktif. kira gaji apa semua. Ya, orang tahu. blokir gaji tadi. Tengok guys, bukan maksudnya kita ni ada zaman beredaran masa walaupun kita dah berlalu banyak kan. Tapi as long as ilmu tu, benda yang diberi tu benda yang bagus, actually kita kena share. So Betul. I think you guys pun kena share benda-benda ni. Yang tengok video ni kena share sebab apa benda yang kita beritahu ni lebih kepada ilmu yang kita orang dah pernah melalui. Kita just share kepada mana-mana adik-adik yang masih tengah struggle, yang mungkin sekarang tengah fikir apa yang you nak pergi, ke mana ke arah tujuan. So I think that is the best choice yang kita boleh Talking suggest about hala sekarang. tujuan, I nak add ni. Sekarang ni kan, kalau you tengok dekat meet budak-budak sekarang, dia orang nak follow passion bro.
Betul. Dia rasa benda tu macam reality tak? Sebab most of them dia ingat okay, I pandai buat content. Tentang content tadi kan, kita nak masuk content sekarang. Okay, content creator boleh ke jadi successful? Follow passion. I nak tanya. Okay, bagi Dapat aku kalau kata either passion ataupun reality job yang kita ada kan, if you do what you love, you will not work a single day. You will not Work a single day. day. So kiranya you so- akan buat dengan penuh Sebab semangat. betul, akan sebab buat kau sekadar tak ada kau buat pressure satu lah. benda yang kau suka, Sebab you so kau suka. takkan rasa benda tu kau bekerja, faham tak? Sebab kau buat something yang kau suka. Tapi kau kena ingat bahaya dia adalah passion ni, kau kena datang dengan disiplin. Betul. Faham tak? Betul. Kalau kata kau nak buat satu benda yang kau rasa kau seronok buat video, tapi kau kena faham untuk jadi content creator yang betul berjaya, diorang punya hidup bukanlah kata sangat-sangat mudah. I mean diorang kena bangun awal pagi, diorang kena brainstorm idea diorang tu boleh diterima ataupun tak. And then Actually dia orang kena ada sistem lah. Yes. Tak boleh Main simply-simply. awal-awal nak kau tak kaya lagi, awal-awal kau tak kau tak boleh nak hire orang lagi, in which kau kena buat semua. Sebab Kau kalau kena korang belajar tak percaya, editing. korang boleh tengok lah how many successful people who is still doing content. That is, betul. doing well dekat sekarang kan. Betul, dan tak banyak ramai pun. juga yang dia choose untuk jadi content tapi dia tak ada disiplin Tak ada ataupun disiplin, dia tak ada mental yang kuat. Untuk accept End up criticism. dia boleh naik dalam 2 3 and then after that dia Jatuh. drop. Kalau kita tengok zaman-zaman kita, zaman aku boleh katakan Zaman kita aku pun nak ngelak ni. zaman aku zaman aku boleh kata content creator Belum kita banyak ambil lagi lah. Mak Luffy lah. Mak Mak Luffy, Luffy yang Mak Luffy, menang betul. award. Yes. Antara Mak Luffy sebelum dia tu ada seorang lagi, aku tak ingat apa nama dia. Kawan kepada Mak Luffy. Kawan pada Mak Betul. Luffy, betul. Betul. Aku Tapi tahu. dua-dua naik sama. Sama betul. Tapi Mak Luffy je yang ada ML Studio sekarang. Betul. Faham? So seorang lagi tu Ada seorang lagi, korang boleh check actually. Mak Luffy dia ada seorang kawan lagi. Kawan dia tu. Sama dua-dua Sama, budak dua-dua Kedah. naik sama. Dua-dua best aku. Bukan Umur Syafkun tu ke? Bukan. Bukan. Itu kawan kau Rami kan? So dia dua-dua ni benda antara yang sama. Dua-dua study luar dan lawan dua-dua dia, buat tu betul. at first as a hobby. Hobi je. And then bercerita. jadikan Kelakar benda tu. tu Kelakar kelakar. Lawak dadak kelakar. Kelakar tu benda lain. Kelakar benda lain. So dia pun buat dua-dua konten yang lawak, yang orang kata apa, memberi nasihat daripada segi konten komedi. But hanya seorang yang with passion and discipline. Betul. Tapi Dia masa ada- tu tak ada dia banyak competition. Sebab kalau you tanya I lah, daripada point of Gen Z kan, mesti I cakap, okay, masa tu tak banyak orang tahu tentang content creation. So the banyak pioneers Banyak, akan actually menang. banyak. At that time banyak because of kita banyak blogger Kan? yang move to Oh YouTube. ya, blogger banyak. Dulu siapa zaman Cik Apple, zaman-zaman tu lah memang tengah Cik komunikasi. Apple, Cik Anis. Cik Anis tu sekarang ni wife kepada Hairul Azrin tu lah. So Anis Zalika Zalika tu buat juga Dia blogger dulu dia juga. antara content Jimmy selalu tengok creator. tu. Tak, saya suka baca. Mr. M selalu tengok tu. Tak, sebab diorang post on blog. Dia tak macam dulu tak ada platform macam ni, I tahu lah. Kalau Facebook pun memang CP-CP lah. Dulu you nak upload video kat YouTube, sekian tu. Yelah. Kalau you beli broadband 5GB, betul. 2 minggu pakai habis. Sebab tu Pak Confirm. Air cakap pasal passion. Because you bukannya jadi content creator satu hari, aku tengok satu hari video tu aku upload, tiba-tiba kau nak suruh terus boom. Tak boleh. Because they have some passion, iaitu benda yang disiplin sistem yang korang kena terapkan daripada dulu. Sebab tu kalau kata you mention pasal jadi content creator ni bagus ke, successful ke sekarang? Macam reality lah. Reality check kita bagi tahu apa yang you cakap actually, apa yang I just nak tambah sedikit. Macam Avin yang cakap macam sekarang ni, reality check kita boleh kira berapa banyak je successful content creator yang ada pendidikan tinggi. Betul. Salah satu is Khairul Aming lah. Khairul Aming je lah the only one yang bagi aku Khairul dia Aming go yang kita for- boleh tengok. Kita as a proof, kita boleh tahu yang you pergilah mana-mana selidik pun pasal Khairul Aming, budaknya memang orang yang berpendidikan tinggi. Berpendidikan tinggi, betul. Even betul. though Dia ada basic cara everything. bercakap Betul. memang ada adab. Sebab kita dapat Nampak acknowledge. sedikit lah, Yes. Kita dapat Knowledge acknowledge pun. daripada dia punya segi percakapan tu, kita dah tahu dah. Dia Dia memang dua betul. yang paling besar bagi aku kan, Mak Luffy dengan Khairul Aming. Yes, betul. Even Mak Tadi- Luffy sekarang pun tak tunjuk muka lah. Dua-dua tu adalah orang yang bukanlah kata cikai-cikai. Mak Luffy study sampai Melbourne, Mak. Ya, Sampai betul. Australia. Ada architecture punya degree. Khairul Aming Engineer. Betul. Oil and gas lagi pula. And then dia dah go for dia punya
bidang dulu. Betul, English dia dah betul. ada knowledge dia. Dan bila dia dah ada knowledge, dia dah tahu where knowledge is applied. Sebab kata universiti di KL lah kan. Logik. So where knowledge is applied. So dekat situ yang dia sharekan. Sebenarnya bila kita nak share, kita nak sustain, kita kena share content yang ada ilmu. Betul. Content yang ada knowledge. dia. Betul. So Kalau dari kata- mana datang semua tu, it still come under penting ke SPM. Betul. Betul tak? So Sebab that's tu why kita based- kena connect balik. Based on data, memang kebanyakan successful content creator lah, mostly engineer. Yes. Tak kisahlah buat video ke, Ya, buat ni. aku notice benda tu. Kenapa engineer? Sebab apa? Sebab dia ada sistem. Ya. Betul. Ya, sebab dia Sebab orang engineer follow mesti Sebab dia faham suka planning. planning. Yeah. Dia tengok website yang betul, dia suka planning. Website dia tu tak ada. execute. Dia orang yang sistematik lah. Sistematik lah, yalah, sebab dia orang- Dia tahu okay, Dia apa orang punya benda. otak tu dia macam more technical. Yes. Because daripada sekolah lagi dia dah belajar phase 1 dia nak kena buat Betul. apa, phase 2 dia nak kena buat apa. Planning dia tu memang ada proper. So bila kau ada proper Dia planning, punya kau number tahu dekat apa benda ni. dalam minda is 0001010101. Betul. Memang sebab bahasa komputer tu. Yes. Macam It's kau all coding. Mr. M kan, kau kira habis engineering tu kira kau dah engineer lah kan? Tak ada, sambung belajar lagi. dia- Sama lagi. sambung. Tak nak Kau masa kata kau apa? habis tu sampai engineer lah. Pintu lah betul. Tak, sama Kalau engineer dia betul. masuk dia Kalau sambung. betul, Nama sampai pun kerja engineer. turaan mah. Tu lah. Tapi aku Electrical Cuba tunjuk bom. Bem sendiri. Cuba tengok. Kau tak renew. Tapi sebenarnya bidang yang kita cakap ni, maksudnya kalau you nak masuk pun actually without any push factor daripada segi semua orang. Sebab you biasalah kan, habis sekolah, habis SPM, tiba-tiba you nak pergi bidang, kita boleh tanya kawan, kau masuk universiti mana? Betul tak? Betul nak tahu kan. Tanya. Tanya, Sebab kau masuk universiti pun bidang penting. apa? Jom lah weh, masuk sama Kalau sekali. universiti sama kan, kalau macam aku UiTM dulu kan, tanya kampus mana. Ya, betul. mana? Kalau boleh sama kampus. Padahal So, boleh sebenarnya nak kawan juga. sebenarnya kalau logicalnya engkau pun tak boleh bawa. Betul? Tapi Betul. sebabkan kau fikir, kawan aku Kawan ada aku situ. pergi. 3 tahun membazir tau bang. Yelah. Sebab tu aku cakap, Betul. kalau kata even kau nak buat yang apa counselling apa tadi, psychometric test pun, kau jangan tiru orang. Sebab orang Betul. kawan kau ni, yes dia betul. Kalau kawan memang ngam punya. Aku ingat weh. Memang aku tanya, kau jawab apa? Dah lantak aku nak jawab apa. Benda tu pun kau nak tiru. So benda tu dia orang kata apa, kau tak boleh terlampau mengikut orang sebab at the end of the day otak kau boleh terima Yes. tak apa benda yang Betul. kau nak belajar tu. Betul. Kawan Betul. kau maybe boleh sebab tu passion dia. Betul. Sebab dia dah siap siaga dalam kepala dia, tanda je lah. Yes. Dia Tapi tanda benda yang kita this is minat. where lah kita coming back to the point kan, di mana peranan ibu bapa dan kerajaan tu memang penting untuk make sure semua orang follow sistem tu. Betul. Betul. So apa yang sekarang lacking? Kalau you tengok sekarang punya generation dengan dulu tak sama, betul tak? Macam I punya parents can say those time lah. Tapi sekarang punya parenting so called macam modern parenting, macam mana dia orang punya peranan sekarang untuk buatkan pushing factor tu? Dia orang kena pergi mesyuarat PIBG dulu. Suara PIBG Betul. ramai tak pergi. Itu yang jadi masalah. Oh, yang tu dia. actually Sebab penting. Surat PBG penting. bila dia orang tak berkongsi tu dengan cikgu, dia orang tak bagi input kan. Apa benda yang sebenarnya, sebab kalau kita tengok kan, sekolah tahun 2026 sama macam sekolah tahun 1926. Sama. Sama. Faham tak? 100 tahun dah. Sedangkan kereta tahun 1926 berbeza gila dengan kereta 2026. Faham? So, minat manusia tu dia dah berubah. Passion manusia, attention span dia tu pun dah berubah. betul. By right, sekolah dah tak boleh macam sekolah lah. Sebab tu budak-budak tak nak datang. Siapa? Sebab dia dah nampak jadi macam, sebab budak-budak sekarang bijak. Aku betul. boleh katakan generasi korang generasi yang Sekarang bijak. Dia bijak, dah betul. memang sekolah ni. Antaranya aku lah. Dia kalau kebat tu ada. Tak, kalau dia orang ada kebat, dia orang dah luar daripada kebat. Yes, Betul. betul. Oh, Memang tak ada pandai. memang Dia lajak. dah akan nampak apa tau. Sekolah ni adalah satu sistem pemenjaraan. Sebab Kau konten-konten kena sekarang kan. ni sebenarnya timing ni kau kena datang, timing ni kau kena. Sebenarnya sekolah dah tak boleh macam tu dah. Betul. Kau nak tarik minat orang, kau dah kena ubah cara Kena adapt sekolah tu lah. sendiri. Betul. Sebab kita sekarang ni zaman, orang kata apa, zaman teknologi. Faham tak? Tapi kalau daripada sini peranan kerajaan lah, di mana dia orang kena change Yes. the whole Dia system. actually sebenarnya dekat APG ni yang I tahu lah, I belajar dulu. Actually sebenarnya dalam sistem pendidikan kita ni sekarang ni ni term yang guru-guru pakai, kita panggil sebagai BBM. Bantuan mengajar lah. I ingat nama penuh dia, bantuan mengajar, which is satu konsep macam Faiz cakap lah, tahun 1926 dengan 2026 actually sekolah sama je. Tapi sebenarnya cara mengajar tu dah berbeza. Sebab tu ada sekarang ni, cikgu ni short sendiri ke? Cikgu ni short sendiri. Sebenarnya tidak. Itu ada satu kreativiti guru untuk memastikan budak tu ada minat untuk datang ke sekolah. Sebab dulu kita tahu, kita belajar di sekolah, dengar je lah cikgu cakap apa ke depan. Lepas tu balik rumah buat kerja sekolah. Tapi actually sekarang dah tak ada dah. Dah tak ada sangat macam tu.
Kecuali sekolah menengah lah. Sekolah menengah you tak layan macam tu dah, ada cara lain. Tapi buat talent show ke, actually itu benda-benda yang membantu budak-budak ni belajar dalam masa yang sama. Rasa semangat lah. Yes, betul. So sekarang ni ada cikgu-cikgu lirik lagu yang tengah masa I form 5 dulu, tapi I tak belajar cikgu tu. Lagu tengah hype masa tu, dia tukarkan jadi subjek sejarah. So budak senang nak ingat lah. Betul. Sambil tu dia nyanyi kan. Form 5 Avinash. Wow. Menyanyi lagu tu, I tak ingat lagu apa, tapi bukan kelas I lah. Menyanyi. Tak ingat? Macam mana boleh tak ingat lagu? Tapi Sebab boleh sebut? Bukan kelas aku. Oh, boleh. Dia. Bukan kelas aku. Kan dia cakap dia yang politician jarang nyanyi. Kelas aku, cikgu aku dia tertidur, dia goncang ke. Meninggal arwah lah cikgu tu. Goncang kepala. Member pakai wax, goncang kepala habis tangan melengkit. Cikgu tak ada rambut. So this is where peranan daripada kerajaan dan cikgu tu kena Sebenarnya adapt lah. inisiatif tu dah diambil. Cumanya daripada segi mungkin Faiz nampak macam sama lah belajar dan belajar apa semua. Cumanya nak perubahan tu daripada segi apa? Okay. Kalau aku lah contoh aku jadi menteri pendidikan lah. Okay, POV sekarang. POV aku adalah menteri pendidikan lah. Okay. Untuk daripada umur sekarang kan dia dah apa turunkan kan darjah 5 tahun dah boleh masuk darjah 1 kan. Okey, untuk 5 tahun sampailah dia 11 tahun. Ini kita ajarkan dia sahsiah saja dulu, faham? Kau tak perlu nak cramkan dia dengan sains, kau tak perlu nak cramkan dia dengan seni, kau tak perlu nak cramkan dia. Kau betulkan dia punya disiplin dengan dia punya sahsiah. Betul, dia. faham. Sebab benda tu adalah buat macam mana Jepun buat. Budak ni kau hantar dia pergi bas, tak ada generator dekat sekolah. I mean that you actually nak generator, terapkan generator. macam mana AMI daripada dulu lah. Pembelajaran bukan kata sistem AMI, macam sebab kalau kata AMI budak akan rasa macam dia tak tak lah, pressure AMI lah. daripada segi sistem yang kita nak terapkan daripada kecil tu lah pembelajaran tu kan. Maksudnya bukan pembelajaran yang yang terlampau memerlukan kepenatan tu berfikir. tak, kita bagi dia Rasa selesa dengan apa yang untuk dia adapt permulaan. dulu. Okey, timing ni apa benda yang dia kena buat, betul, benda betul. ni apa benda yang dia kena buat, benda ni apa yang dia kena buat. Bila kau dah berjaya didik dia adapt dulu, mudah untuk kau ajar dia. Betul. Faham tak? Sebab apa? Adapt. Macam contoh daripada segi kita ambil solat. Betul tak? Orang cakap ajarlah anak kau solat. Nabi kata ajar didik anak kau nak solat daripada umur 7 tahun. Masuk 10 tahun baru kau rotan. Tapi benda yang aku nampak adalah kalau budak tu tak kenal Tuhan, dia akan solat dalam keadaan terpaksa. Yalah, Dia tak faham kepentingan sekolah tu apa, pendidikan tu apa, dia akan rasa mak dia suruh dia pergi tu ni blind lah, blind. Macam kata pepatah, melentur bulu biarlah jadi So bila kau dah ajar benda tu budak tu, okey, pentingnya institusi sekolah ni adalah untuk dirikan kau punya sahsiah. Kau datang sekolah, ilmu nak masuk tu senang. Yalah, betul. Sebab kau nak ajar, sebab aku tengok anak aku daripada darjah 1 sampai darjah 5, dia masih lagi belajar matematik benda yang sama. Membezakan ada pecahan, ada tambah tolak minus naik, masih lagi belajar tambah Bagi tolak darab. apa semua. Sampai aku fikir apa yang buatkan susah sangat tambah dan tolak ni sebenarnya. Sebab kan okey, bila aku tanya dengan cikgu kata sebab ada budak yang darjah 1 dia tak faham tambah tolak. Bila masuk darjah 3 baru dia nak faham konsep tambah tolak, bentuk lazim apa bagai. So dia kena repetitif lah. So benda tu jadikan sebab apa? Sebab dia tak ada rasa minat benda tu. That's why cakap bila kau timbulkan sahsiah, okey hari ni aku datang sekolah adalah untuk okey semalam aku dah belajar benda ni, time ni sampai time ni aku kena buat apa. So bila benda tu dah jadi habit, kita dah tak perlu risau lah budak-budak ni lari sekolah. Tapi kalau you tanya saya, I kind against that point lah. Sebab mana kalau sekarang based on apa yang saya tengok, budak sekarang dia orang follow je, bukan tak follow, tapi after dia orang masuk certain age, dia orang jadi influence. Exposure of this is where social media masuk. Ya. Masuk dekat otak kau, dia cakap lah, okay, kau buat benda ni, tapi tak perlu pergi SPM, tak perlu masuk sekolah, Tak perlu ada bagi kau Bukan. Dia ada role model. Don't under the matrix. Betul tak? Don't live under the matrix. Don't live under the matrix. You want a blue pill or red pill? Yeah. Sebab daripada kecil mak dia bagi tahu kau pergi sekolah. Kalau kau tak pergi sekolah, kau tak boleh apa Jadi nanti doktor. kerja Jadi kerja doktor. kau So, dia macam- kau dapat kerja yang betul. bodoh, bila kerja yang tak elok kau dapat nanti gaji Macam mana sikit, kau nak ni, miskin, nak apa semua. survive. So budak sekarang macam aku cakap, generasi korang generasi yang bijak. Terlampau. Korang tak pilih, korang tak nampak jalan
A to Z tu tau. Okay. Dia Goal dia adalah Z. Yes. Kalau aku boleh cut short B sampai Dia nak Y ni, Yes. why not aku terus cut short? Betul, So betul, aku betul. tak perlu nak susah. Betul. Padahal dia ada setiap proses dia tu ada reason dia, faham tak? So bila orang tak faham, dia tak kenal benda tu, dia tak faham. Dia terus jam lah. Dia skip terus to the jam point. lah. Dia rasa benda ni tak Advice perlu yang lah. kita nak bagi ni, apa yang orang tengok dekat social media tu bukan semua yang betul. Sebab semua benda kat social media is too good to be true. Jangan terpengaruh dengan semua tu. Jangan percaya benda yang mudah. benda tu Senang yang buat you duit. tengok-tengok, boleh buat duit. Social media tu adalah 1 jam daripada 24 jam Mamat tu. sebab dia orang pun buat benda tu untuk tangkap you punya Mamat cacut. attention. Betul tak? Betul. So that's why kalau you tengok sekarang ramai yang tak pergi SPM ni, tapi dia orang tak tahu efek dia masa bekerja. Macam sekarang employer kan, kita nak tahu lah after bekerja nak pergi after SPM diploma, then pergi degree. Tapi apa yang employer sekarang tengok sangat dekat budak-budak after working life? I will just say need to agree tak to agree lah. Definitely is your experience dengan cara you bercakap lah. So dia tak tengok SPM? SPM still a mandatory because SPM is kita punya benchmark. SPM even though you pasti berbahasa Inggeris, tapi bila kita tengok SPM actually you fasih berbahasa Inggeris hanyalah di atas percakapan diri you. Tapi bila kita tengok on paper bahasa Inggeris you saja tapi on lain paper semua, is bahasa Melayu, bahasa sejarah, Matematik. everything you tak pernah score pun. Then what is the What's purpose the point you pergi datang sekolah hanya untuk belajar bahasa Inggeris? Better you pergi tengok Cocomelon. I mean that is the truth punya betul, story betul, tau. Ataupun tengok dekat yang ni, kalau kau nak belajar Mandarin, dekat Yes, komen betul. banyak. Dekat komen Saya banyak. tunggu. Siapa nak belajar Mandarin? ada Siapa nak komen. belajar Mandarin? Saya ada kelas pergi, Mandarin. Baik you pergi masuk je kelas tu 6 bulan, you dapat CJ Mandarin. Betul. You pergi terus kerja. Tapi kenapa syarikat tetapkan satu benchmark? Kenapa nak tak nak, you nak cari kerja, SPM wajib ada. Even though dia kata penambahan, kalau you ada degree, kita bagi satu lagi level tangga gaji. Bukan dia cakap dengan you, kalau you tak ada SPM tak apa-apa. You anjak saja terus pergi degree, kita terus tengok you punya degree. Sedangkan SPM pun HR masih ambil. Tapi kan pergi McD kerja pun tanya SPM tau. Betul. Masa saya part time Memang dulu. lah. Betul, dia tanya Sebab- aku macam wow. Bagi aku SPM ni adalah satu ukur aras yang mana kata kau boleh datang at this time. You follow a certain Betul. rules Within that 10 tahun ni betul. kau datang at Betul. this time, kau Betul. balik at this time dan Betul. kau terima Basic arahan disiplin on lah. that. Based on that kau interpretkan Betul. arahan Yes. yang kau terima tu Betul. dalam Daripada ujian. situ kita nampak disiplin kau selama 10 tahun. Kau sebenarnya datang sekolah, kau ambil ilmu, Yes. kau implement daripada segi kertas paper. Dan bila kau tengok result SPM kau, bila kau show to the interview, kau sebenarnya tahu, bila dia akan tanya kau, kenapa you punya SPM yang geografi dah pasti you tak minat ke? Oh minta maaf, saya memang tak minat geografi. Basically saya hanya belajar minat. Kalau dia tengok semua A, geografi apa je yang you boleh? Okay, kalau dia tanya you bahagian bidang geografi sedangkan you bekerja bahagian bidang lukisan. Okay, lukisan you minat lukisan seni kan? Kita art kan? Takkan you nak tiba-tiba cakap I suka geografi, buat apa I nak pergi monitor my geografi sedangkan I sebab I minat nak seni? apply job untuk art. Yes. Tak ada kena Tak ada kena-mengena. So benda tu actually a pinpoint di mana kalau kata you betul-betul minat something, you focus on that something punya particular lah. Sebab itu specifically tingkatan 4 dan tingkatan 5 ada bidang. dia memang bidang yang you betul-betul minat. Betul. Macam sains. Kalau you tak pergi sekolah, you tak ambil SPM, you takkan tahu. Betul. Betul. 6 core subjek tu sebenarnya penting tau. 6 core subjek ni because kalau dalam bidang apa sekalipun kan. Contoh kalau dalam dia kata bidang art. At least geografi penting untuk kau tahu kau kat benua mana sekarang. Yelah, kau tak tahu Benua mana yang Malaysia bagus. ada berapa state? Kalau tidak kita akan jadi macam most of the US Yeah. punya kids tau. Sampai dia hanya sebab dia punya sistem pendidikan adalah Benua berkenaan Amerika dengan, je. berkenaan dengan apa yang jadi dekat Amerika. Amerika sahaja. Sejarah Diorang itu. rasa Betul. Amerika tu adalah dunia. Yes. It's the great country. So diorang Land bila of tanya, opportunity. kalau contoh kan, kau suruh diorang listkan, tak payah banyak 40 negara je. Kita ada 222 negara yang registered dengan UN. Kau suruh dia list 40 je. Memang tak boleh. Silat-silat 8 ataupun 9 dia boleh cakap betul. Dia tahu negara Arab, Iraq yang dia dah tembak. Iraq, Afghanistan, Rusia. Rusia, Tapi China. Datang balik dia tanya dia, okay, kenapa I kena tahu negara semua? Tak ni Yes. point of view lah. Daripada Gen Z sekarang kan. Kenapa I nak tahu? Buat apa guna kat hidup kan sekarang? Benda tu akan Yes. berguna satu masa dalam hidup kita. tu Sebab lah. tu saya cakap kita tak tahu bila Habis mana- teruk pun ada Mamat datang bawa mic.
Sebutkan 5 negara. Pergi jalan kan. Kau dapat Satu ringgit. RM200 lah. Dapat satu ringgit. dapat juga Macam tu duit, je dapat duit satu lah. ringgit. Betul. Even kalau kata contoh kau nak jadi, dia nak jadi content creator. Kau kena faham target market mana yang kau Betul, nak betul. pergi. Sebab apa? Internet ni luas. Satu dunia boleh pergi. Kalau kau setakat nak macam aku nak buat konten untuk orang kampung aku je. Then kau kena faham untuk orang kampung kau je. Kampung kau bukannya ada 20 juta orang. Kita bukan Indonesia. Kau punya Macam mana jadi kampung macam mana kau nak explain dia pasal kampung kau, kau nak elaborate pasal kampung kau, pasal sejarah kampung kau. Sebab itu kau kena tahu. Kalau kau tak tahu macam mana nak elaboration, kau hanya setakat tak apalah aku elaborate je. Ini pakcik aku ketua kampung. Pakcik aku lah takbir kampung ni. Atau So aku itu je yang kau boleh cakap. So pinpoint dia kalau kata kau sendiri boleh explain, actually kampung ni sebenarnya adalah salah satu kampung yang telah dimasuk di dalam Orang pun sedap dengar kan. Sedap kan? Sedap ni tahulah something kan. Something yang you tahu Tapi is kalau kau knowledge. buka mic kau cerabut, tak tahu cakap apa, orang pun macam tak nak tengok. Yes. kau pun macam kelang kabut je jadi. Macam Kau sekarang cakap kan. apa tu. Korang tengok podcast ni sebab korang tahu ilmiah dia. Sebab tu korang Kita tengok. semua buat SPM. Kita orang semua ada SPM tau. Kita orang ada sijil. Cuma jangan tanya result berapa je. Tapi kita orang-orang yang dah habis belajar semua SPM ada, betul. insya-Allah. Kita Tapi orang- subjek yang saya suka semua saya skor lah. Tapi insya-Allah. aku punya nasihat lah bagi aku lah. Kalau boleh sebenarnya kita buat apa yang ayah kita buat. Betul? Faham Sebab, tak? Sebab- kita ada satu example yang kita tengok depan. Betul. tak? Jadi dia dah ada pengalaman yang 10 tahun, 20 tahun dia buat benda yang sama. Sebab bagi aku honest speaking aku cakap aku sampai form 5 aku ambil PPU. And then PPU? penunjukan dan Penunjukan penyimpanan udara. udara. Which is aku belajar aircon, aku belajar peti ais, aku belajar Kowe ada masa kowe. Masa tu tak ada belum lagi. lagi. Kau wait belum lagi. Lepas pada SPM aku go for Uni KL, aku go for multimedia because that time media ni baru digital media baru nak Tengah berkembang lah. baru nak boom time tu. Ya, zaman Mak Luffy lah zaman tu. Yes, betul. Zaman time tu Friendster, MySpace apa semua dah start. Yelah. So, aku rasa aku nak go dalam. Betul. But habis aku keluar daripada diploma, and then bapak aku tanya aku nak sambung apa? Aku nak kerja apa? And then aku tengok balik dalam dia train aku daripada umur aku 10 tahun. Aku hidup dengan dia. Dia train aku pasal sale. Lebih daripada benda yang aku belajar Itu bakat dekat yang paling penting sekarang. Betul. Lebih daripada benda yang aku belajar dekat sekolah. So why not aku go for sales? So the first job aku adalah sales. Then daripada situ aku rasa macam okay, aku nak kena tambah sebab aku nak go memang betul-betul aku nak letakkan All in sales as aku punya sebab aku punya passion adalah sales. So aku nak go for sales, then dia tanya aku, okay, macam-macam lagi cara sebenarnya, bukanlah kata SPM ataupun degree ataupun diploma je yang boleh buat kau tambah kau punya skill. Daripada macam contoh kalau kau nak ambil bab sales saja, kau boleh belajar soft skill melalui telemarketing. Kau boleh belajar melalui customer service. Kau boleh belajar melalui face to face punya ni. So kau nak belajar closing skill daripada masa kau face to face. Lagi mudah, benda tu lebih cepat apa semua. So Jadi sekarang pun ramai kat student. Bang, saya daripada universiti sekian-sekian, saya ada jual biskut. No, RM20. Itu skill knowledge lah. Itu skillful. Dia orang belajar Actually dia lah. tengah belajar. Dia tengah belajar cara bercakap, adab, betul. berjual. So dalam universiti benda-benda tu tu. dia ada semua tu kau tahu. Ada. Bukannya dia kalau kau nak belajar macam contoh multimedia, kerja kau memang daripada ni 6 Ada jam nak kau duduk je lah dalam betul. lab tu kan. Kau Tak duduk ada. je menghadap komputer. Tak, benda tu dia akan ajar kau pengurusan ekonomi. Betul. Dia akan ajar kau pengurusan diri. Dia akan ajar macam aku masuk comparing religion sekali. So aku boleh belajar macam-macam kat dalam tu sebab universiti dengan hidup sekolah adalah dua benda yang berbeza. Sekolah kau di guide, cikgu datang dekat kau. Guide kau satu-satu. Jadual dah ada. Jadual dah ada, apa benda yang dah ada, dan kau pun dah tahu homework apa dia bagi apa semua untuk kau tahu lah apa benda kau nak buat untuk improve kau punya ni. Tapi bila masuk universiti mostly adalah kau punya apa orang kata, kau punya cara sendiri. So macam mana kau Cara nak susun diri pembawakan kau sendiri, macam betul. mana. Tapi kalau kata Mana kau nak dah cari dapat buku murah. betul. Kalau Tak kau boleh dah depends. problem tak boleh nak dapat disiplin dalam 10 tahun yang pertama. Kau anggap apa? 5 tahun, 6 tahun tu benda yang Kau boleh lagi mudah. survive. Benda tu lah actually survival kan. Sebab kalau kau hanya sekadar orang bercakap, oh kau masuklah UPU, kau pergilah mana-mana pun, kau pergilah universiti bagus pun, tapi cara pembawakan diri kau hanya kalau kata setiap kali masuk semester
Benda yang kau nak bawa, kau minta mak tolong cari, mak itu ini. Oh, mak itu memang ini. problem lah. So, kan benda tu actually kau sebenarnya tengah Itu reliable lah. Yes, Reliable. kau sampai satu tahap di mana sebabkan kau belajar YouTube, kan? Belajar YouTube. So bila kau buat benda-benda yang sepatutnya kau buat yang sendiri dan melalui otak kau dah berfikir secara badan kau bekerja, tapi kau mengharapkan Tu benda dependent. Yes. Sebab sekarang I tengok budak-budak yang terlampau harap tentang YouTube kan. Yes. Dia orang tak fikir 1+1 tekan kalkulator. Sebab Sebab dia punya otak tu jadi macam dependent sangat. yes. Kita ada ChatGPT. Betul. Tak payah fikir. IC Itu kita semua pakai. Yang tu tak kisah ChatGPT tu boleh je pakai. Betul, sebagai boleh. rumusan. Yes. Untuk you nak Yes. menambahkan you punya Ilmu, idea ilmu, tu. yes, idea. Tapi kalau Betul. you nak semua benda you nak dapat dari Nak terus internet memang tak ada lah. Kamu nak Ambil lah. makan suap penat lah. Baik benar. orang hire ChatGPT je Betul, hire. betul. Tapi lepas tu Yes. jangan marah. Kenapa tak ada pekerjaan? Ah. Kenapa majikan tidak ambil kita bekerja? Yes. Sedangkan korang sendiri telah menerapkan satu benda yang di mana kau bagi satu hesab kat majikan. Betul. Alah, engkau pun pakai ChatGPT. Tapi Buat actually apa? sebenarnya dah kebanyakan industri ni dah beralih kepada AI. Betul. Sebab tu kebanyakan company daripada aku bayar orang, baik aku bayar AI, Yes, mas betul. subscribe monthly Yes. je kan, Ah. service apa semua. Aku tengok yang paling baru sekarang ni adalah debt collector, customer service. Oh, dah Ni pakai semua AI. dah pakai AI kata. AI, So, operator pun AI. Dia nama you have died. Cannot be Yelah, rich. sebab sekarang Nombor that's semua why telah kaya itu sekarang. memang dah lama. Oh, yang tu yang dah lama. Okay. Ni sofa dah ada home lah. So semua benda jadi AI. betul. So human punya potential nak jadi orang yang nak Yes. bekerja, nak cari duit tu tak ada dah. Dia sebab penting replaceable. tibet. Sebenarnya Betul. Lagi-lagi Yes. you tak buat SPM. Betul. You are just nothing. Ya. Tak ada orang nak hire you. Tidak, you just among yang semua ke ramai orang tu yang you actually tak ada apa-apa kepentingan. Betul. Kalau bapak dia memang kaya ataupun dia memang jenis vision yang bisnes, aku faham Ya, lah dia tak betul. nak go for SPM. But kau kena faham lah. Kau nak dapat mana ilmu, kalau contoh kau dah ada bisnes, mesti kau nak expand luar negara. Kalau kau tak belajar geografi, macam mana kau nak expand? Yang spend tak tahu nak spend kat mana Kau kan. nak expand kat mana, kau nak tahu juga faktor ni elok kena tak nak jual barang kau apa semua. So that's why benda tu at least basic tu kau kena ada. Betul, SPM tu at least But, kena ada. so end of the day lah, kita punya point of view sekarang ni Gen Y ke Gen Z kan, kita nak bagi tahu satu benda je. Penting tak SPM? So why is it penting? Sebab kita ada banyak benda. Daripada segi you nak pergi mana, next step. Yes. Employer nak jaga you. Betul. Macam mana dia nak hire you? Tengok apa. So end of the day, kalau you tak buat SPM, apa hidup you jadi? Betul. Cuba bagi satu point of view ini. Hai, Kalau you tak buat SPM lah. Sekarang I tak buat SPM. I Seorang tak buat budak yang SPM. tak buat SPM, I Maksudnya- keluarkan hidup sekarang, tengok semua. Okay. Dia stam lah, stam. Jadi apa? macam mana boleh ambil stamp kalau tak ambil? Sebab you kena SPM. bagi satu ideologi lah. Sebab baru dia orang boleh macam Maksudnya kalau imagine. I in the place, kalau I tak ambil SPM, betul. I rasa macam agak sukar lah untuk I meneruskan hidup. Yang pertama sekali, I yang macam cakap tak ada pushing factor. Tak tahu apa nak buat. Betul. Dia ada the biggest yang paling seram sekali, tak tahu apa nak buat. Yang kedua, kalau aku pergi, aku boleh buat ke tak boleh buat? Dia Sebab ada apa? Dedap kat diri. Yes, apa yang membuktikan aku ni boleh buat kerja ni? Betul, betul. Sebab SPM ni for me hanya mengatakan yang diri you ni boleh confirm datang kerja esok. Betul, betul. Itu pun banyak je, bukan nak cakap, tapi banyak je yang tak datang kerja. Betul. Tapi SPM ni seolah-olah hanya mengatakan kau datang kerja je. Ya. Kau boleh Adalah masuk satu waktu ni, kau boleh keluar waktu ni, sekian. sebab dia nak buktikan you boleh buat something for a certain period of time. Ya, Dengan betul. disiplin. Kalau you ada Daripada- diploma, you boleh manage yang SPM, tapi you di manage oleh orang yang ada degree holder. Kalau yang ada degree, you kena manage orang. Itu dia konsep dia macam tu dia Betul lah. sebenarnya. Betul lah. Sebab sekarang ni minimum requirement pun semua nak SPM. Dulu boleh lah SRP, PMR. PMR. Sekarang mana ada zaman dah. sekarang dah tak ada dah. Sebab benda tu dia nak ukur arus kan. Dulu macam je lah. Dulu kita tak ramai lepasan universiti. Even sekarang ni pun kalau kita tengok boleh kata majoriti 70% lah lepasan universiti masih lagi menganggur. So kita nak kena compete dengan orang yang dah buktikan dia datang sekolah. Dah buktikan yang dia kalau kata with minimal supervision pun dia boleh completekan dia punya task. Betul. And with dengan dia punya allocation budget dia boleh buatkan satu projek yang lebih besar which is degree. Dia kena buat degree dan sebagainya. So kau nak compete dengan budak-budak macam tu Budak-budak as yang tu pekerja lah, memang so, kau akan
Betul. Benar. Actually dia nak balancekan supply dengan demand. Demand kerja tak banyak. Betul. Tapi you bayangkan kalau SPM dengan PMR punya orang punya ramai, terpaksa lah you kena cut gaji lah. Yalah, Nak betul lah. Dan in the end kita Betul nak, tak Kimi? kita nak tengok lah daripada segi semua point yang kita bagi tahu daripada Gen Y dan juga Gen Z dalam rumusan untuk kita lah SPM tu penting lah. Sebab daripada kalau you tengok daripada pengalaman after SPM, you nak pergi matrix, ada yang pergi STPM, mana-mana pun orang pergi, result you baik ke tak baik, at least pass the minimum requirement. Betul. 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 Untuk you pergi next step. Betul. Betul? Betul. Kalau you dah ada minimum requirement, you nak pergi untuk matrix ke STPM ke, that's up to you. Yes. At least you dah Betul. siapkan foundation tu. Betul. Untuk you ada something untuk tunjukkan orang, Betul. okay, I ada benda ni. Betul. So this is the thing yang kita nak end lah. So kita dah kat end of the episode. Yeah. So kita kena buat satu summary di mana untuk I, kalau you tanya saya, untuk I penting lah SPM. How about you Mr. M? Yeah, definitely. I memang tak pernah hesitate pasal I punya keputusan. SPM masih penting dan saya mengharapkan untuk adik-adik yang mungkin tengah tengok yang tengah mungkin tahun hadapan ambil SPM, jangan tak hadir lah. Kalau boleh hadirkan diri untuk Hadir je. SPM, At least you ambil try. SPM tu, cuba sedaya upaya. Kalau boleh, make sure sebelum you buat apa-apa berkenaan yang you nak datang ke tak datang, you fikir satu benda lah. You tengok muka mak ayah tu dah membesarkan you fikir kenapa aku wajib datang sekolah esok untuk ambil exam SPM ni? Nak spend duit kau kan. Sebab mak ayah je lah. Itulah reason dia yang paling penting sebenarnya. And also peranan ibu bapa penting lah. Diorang pun kenalah mementingkan benda tu. SPM tu penting untuk budak adik. Jangan diorang just let the kids buat apa yang diorang nak. Lepas tu end up diorang jadi independent. Tak. Mesti kena ada pushing factor. Betul. Tak? Betul. Kalau Orang mana kena yang ada tak pushing hadir factor. pun ingat masih lagi ada peluang kedua which is paper Julai. Betul. Paper Julai masih ada. Masih benda boleh tu ambil. Sebab tu boleh. kerajaan bagus. You should actually take an advantage untuk benda-benda yang walaupun you tak ada, mungkin sebab you sakit. Then you ambil lah paper Julai tu. Aku ada tengok yang mana dia introvert. Dia dalam track tak salah aku. Dia introvert. So sebabkan dia introvert tu dia tak hadir. So untuk adik tu kalau aku boleh kau dengar, kau tengok podcast ni, kau ambil lah balik, repeat lah balik paper Julai. Paper Julai kau boleh buat seorang kau je. So benda tu Betul. Tadi Yang Acah viral lah. tu yang kat Pahang pakcik umur 60. Yes, Diorang masih ada buat orang-orang yang fail tu. Kenapa diorang nak kejar sekarang? Sebab diorang ada reality check. Yes, diorang ada reality korang check. jangan pergi sampai reality check. Buat je sekarang. Jangan korang nak rasa dulu reality check baru nak pergi repeat. Betul tak? Dah terlewat. Dah terlewat. Yes, terlewat. So jangan bazirkan masa tu lah. Untuk I, this is my point. Sebab kita nak tahu juga point of view korang. Cuba letak dekat komen apa point of view korang after penting ke SPM kan. Korang rasa apa yang korang nak add kat point tu, add dekat bawah. Dan jangan lupa share video ni, like and also subscribe. So from all of us, because why busy? Because it's Friday.